Jungle. Assalamualaikum dan selamat pagi doktor. Hari ini saya dan kawan saya akan membentangkan assignment kami, iaitu kami perlu buat menghasilkan produk halal yang terbaru ataupun nama dia halal product innovation. Dan kami pun setelah bertukar rumus kami mencari idea, kami mendapat satu idea untuk membuat produk minuman. Dan produk kami itu bernama Toilet Spark. Ataupun Toilet Spark ni dia berasaskan macam minuman probiotik berkarbonat halal. Okay, dan minuman ni yang kami cipta ini dia berperisa kurma dan madu, ada sedikit rasa madu. Saiz pembungkusannya adalah tak banyak, dia biasa-biasa dia 350ml, dia tak banyak sangat, dia sesuai lah untuk orang ambil. Dan antara bahan-bahan yang kami gunakan adalah air tabisan. Kami tak guna air biasa sebab kami tak mahu air itu ada benda asing daripada bahan lain. Kami guna air tabisan. Dan kami perisanya kami gunakan ekstrak kurma. Ekstrak kurma ni dia akan memberi rasa manis yang semula jadi. Dan di samping itu dia bagi efek tenaga sebab kurma ni. Dan selain itu kami guna perisa madu asli sama. Sebab untuk menambahkan sumber antioksidana semula jadi kepada minuman kami itu. Dan bahan lain adalah ekstrak habatus sauda. Yang kita tahu ekstrak habatus sauda ini dia mempunyai manfaat kesihatan yang meningkatkan imuniti badan kita. Dan bahan yang lain macam kutu prebiotik hidup, yang dimana function bahan ini adalah memberi keseimbangan bakteria yang baik dalam usus badan kita. Yang seterusnya adalah kami juga menambah serbuk serat semula jadi ataupun prebiotik. Ini functionnya adalah untuk menyokong pertumbuhan prebiotik lagi, dia menambahkan lagi khasiat minuman itu. Akan bentangkan bahan atau reka bentuk pembungkusan. Jadi doktor boleh tengok ni lah contoh punya produk. Okay, untuk bahan botol dia kami guna plastik PET, dia jenis jernih, dia tahan tekanan. Untuk penutup dia kami guna HDPE berwarna putih, method bagi kesan premium. Okay, label dia reka bentuk minimal dengan warna one off white dan aksen emas lembut. Okay, untuk maklumat label dia kami tunjuk logo halal macam ada sini. So QR code, so ada maklumat apa makanan dan nombor lot. Reka bentuk keseluruhan dia nak tunjukkan nilai kesucian dan moden dan kesihatan. Okay, kita boleh nampak dia punya ni bahagian belakang lah. Ada maklumat semua ni. So Mesti. So ada lagi gambar botol. Ada lagi? Banyak gambar. Yang ni bila tak ada botol ni hanya dia punya plastik je. Labeling lah sama je. Okay, kami punya pasaran sasaran kami target golongan muda 18 hingga 35 tahun ataupun penggemar gaya hidup sihat. Macam yang dah berusia tu boleh juga minum nak gaya hidup sihat kan. Itu kami pasaran muslim tempatan dan antarabangsa. Itu kod keberkesanan dia atau traceability code iaitu 955123 seperti yang tertulis tu lah. Banyak kod. Okey, jangka hayat produk ni lebih kurang lebih 12 bulan daripada tarikh pengeluaran. Itu dia kena simpan di bawah 25 darjah Celsius
atau dalam peti sejuk. Okey, selanjutnya kita akan pergi kepada flow produk atau carta alih proses pengeluaran. Pertama kami akan pilih bahan mentah. Betul ni ada tunjuk letak ni. Oh. Terus kami akan pilih bahan mentah. Semua bahan tu mestilah kami usahakan halal dan berkualiti lah. Lepas tu kami akan guna penapis air. Kami sahkan lah. Kami yang sahkan. Kami pilih yang produk yang disahkan oleh JAKIM. Okey. Dia seperti ni. Penapis air tu ditapikan diguna sistem reverse osmosis untuk kebersihan lah. Kalau guna air pipe tu macam tak apa nak selamat kan. Tapi sendiri ke apa? Guna air penapis. Habis Sendiri ke apa? Ke macam ni ke? beli dan kami ambil penapis air daripada syarikat Kuwait. Oh, Kuwait. okey. Itu pun jelas. Okey. Okey, lepas tu kami pencampuran bahan dan probiotik. Bahan-bahan utama digabungkan dalam tangki kelulitan karat. Okey, lepas tu kami tambah bahan tambahan makanan. Dia ditambah pada kadar terkawal untuk kestabilan rasa dan warna. Lepas tu fermentasi terkawal tanpa alkohol. Dia dijalankan pada suhu rendah supaya probiotik ini kekal aktif. Kalau negatif kami akan perbaik balik lah. Okey, baik. Macam ni. Dia produk halal kan. Sekarang ni mesti kita nak kena jumpa siapa? Pok JAKIM kan. Ya. Pok JAKIM untuk pengesahan halal kan. Lepas tu nama produk tu adalah nama Thayyib Sport tu kan. Oh, Sport orang ke apa? spark. Spark tu kan. Air sparkling. Ya. Sparkling. Sparkling. Ini sudah yang sparkling ni. Yang ada tajam tu kan. Tak pedas-pedas tu kan. Ha? Ya. Dapat sikit. Okey, bisa kurma dan mengadu. Jadi maksudnya bila kita letak Thayyib ni dia sesuai lah dengan bahan-bahan yang kita kemukakan tu kan. Thayyib kan, Thayyib. Sparkling. Jadi dia merupakan bukan kata halal saja tapi dia Thayyib untuk menjaga kesihatan pengguna customer lah kan. Ya. Lepas tu dia punya kemudian dia tak banyak sangat, dia bukan 500 ml kan. Dia kecil je lah kan, besar lah. Ya. Tapi gambar macam besar je. Gambar Yang sebab dia dekat dengan nampak. Sebab jangan besar lah. Kalau kecil lagi, boleh kecil lagi lah. Besar lah, besar ni ke apa? Kecil sangat kot. Besar ni lebih kurang. Lebih kurang. itulah produk tak ada lagi, itulah produk. itu yang kita Dia tahu. macam botol mineral kecil. Kecil sangat tu macam mana orang nak minum? Okey, cukup ke kalau orang beli satu tu dia tahan stok kan? Cukup ke kalau dia nak amalkan dia kena beli berapa botol ni sebenarnya? Nak amalkan macam mana tu? Katakan sebulan dia nak amalkan, takkan minum sikit kot. Sikit-sikit, takkan 2-3 cap-cap kot. Kalau dia langgah tu satu botol tu, kalau langgah tu tak, dia langgah tu jenis sudu. Dia macam minuman biasa. Biasa kena pergi besar dia lah. 350 liter tak kecil sangat. Kecil sangat. 50 liter okey lah, mililiter kan. Liter lagi besar sangat kan. Mililiter 500 liter okey lah, besar sikit kan. Orang nak minum tu puas lah sikit. Ni kecil sangat, tak ada nak besar kan. Habis lah, tak mahu lah. Orang nak satu botol tu minum-minum tu dia adalah orang kata apa, dia nak merasai menikmati benda tu kan. Tapi kalau kecil kan, tak ada nak pasal nikmat masuk dalam badan lah. Jadi dia sudutnya lah, sudut apa, tak buat kuantiti kan. Kemudian yang lain-lain tu okey, tak ada masalah. Segi ingredient okey.